Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam PRN Sabah ke-17. Anda sedang menonton Suara TV, siaran khas yang terus dibawakan dari Kota Kinabalu, Sabah. Dan anda bersama saya, Jannah Jaridar. Hari ini saya membawakan seseorang yang sangat istimewa, iaitu calon yang semakin mendapat perhatian di kawasan Pantai Manis. Saudara Faizal Julaili, calon N29 Pantai Manis yang bertanding atas tiket bersatu di bawah gabungan Perikatan Nasional. Terima kasih. Saudara Faizal kerana sudi bersama-sama dengan Suara TV pada hari ini. Apa khabar? Alhamdulillah sehat. Sekarang ni musim hujan di Sabah. Musim hujan. KK. Ya, betul. Tapi tak ada halangan untuk berkempen. Setakat ni tiada halangan. Lagipun kawasan Pantai Manis ni dia tidak melibatkan pulau, tidak melibatkan bukit bukau. Jadi senanglah sedikit. Alhamdulillah. Baik, saya panggil Faizal lah, Saudara Faizal. Baik, untuk di permulaan ini, boleh mungkin Saudara Faizal kongsikan sedikit mengenai latar belakang diri, pengalaman kerja, penglibatan dalam masyarakat dan apa sebenarnya yang mendorong Saudara Faizal untuk terjun ke dalam politik. Silakan. Saya bermula dari nama lah kan. Jadi nama saya ni Faizal bin Haji Julaili. Asal Kampung Buang Sayang Papar. Okay, itu kampung saya tu. Kampung Buang Sayang Dua Papar ya. Lepas tu membesar ada juga di kampung. Lepas tu bapak saya ni dulu kerja pemandu kereta api. Oh, kereta api lama tu. Kereta api yang baru tu, yang lama tu, semualah tu. Jadi hidup tu berpindah randa lah. Tanjung Ngaru, Papar, lepas tu pindah ke Tenom. Jadi di Tenom ada lama sedikit. Sebab kawasan pendalaman sana kan. Jadi di Tenom ni dari umur kerja 5. Kerja 5 sampai habis tingkatan 5. Kemudian dapat kerja di Yayasan Sabah tahun 1996 dah silap. Kerja 8 tahun, kemudian waktu tu ada tawaran WSS waktu tu. Okay. Dengan keadaan ekonomi kita waktu tu ada kurang baik, jadi ada tawaran WSS, jadi ambillah tawaran WSS. Jadi kemudian 2003 adalah seorang hamba Allah ni, dia mempengaruhi lah, membawalah saya ni ke dalam dunia politik ni. Permulaan ni di bawah ni dalam parti keadilan. Dalam parti keadilan. Waktu tu di Sabah ni parti UMNO ni terlalu kuat lah. Terlalu kuat. Tapi kita orang baru, anak muda, jadi agresif lah kan. Kalau semangat dulu tu sama sekarang jauh lah kurangnya kan. Gitu. Jadi masuk dalam angkatan muda, dalam keadilan, dilantik jadi Ketua Angkatan Muda Papar, dia guna Parlimen lah kalau dulu gitu. Kemudian diangkat lagi jadi Setiausaha Angkatan Muda Negeri. Bos kami waktu itu Razak Jamil, dia Ketua Angkatan Muda Negeri Sabah. Kemudian selepas daripada keadilan keluar. Waktu tu keadilan ni belum popular lagi lah. Di Sabah, betul. Tapi dalam keadilan ni banyak mengajar dari segi bekerja apa semua banyaklah gitu, dari segi kursus dan sistem dorang banyak, kira terima kasih juga lah waktu itu. Kemudian masuk ke UMNO balik, sebab kita ni semua pun asal daripada UMNO lah kan. Masuk ke UMNO, rasa diri di UMNO macam ya, di UMNO ni terlalu ramai orang-orang yang hebat-hebat. Jadi kita dirasa macam kita ni macam dah berapa dihargai di sana lah. Macam bilang orang kita di sini apa juga macam dah kenal lihat lah ni bilang. Jadi akhirnya ada timbul parti waktu tu Jelajah Datuk Syafiee Apdal. Jadi daripada zaman Datuk Syafiee Apdal tu Jelajah kita ikutilah. Jadi dipanggil oleh saya waktu tu melalui Datuk Peter Anthony. Dia yang jaga Papar. Jadi ikut, akhirnya dijadikan setiausaha. Apabila sudah terbentuk warisan lah waktu tu.
Waktu itu belum ada nama warisan lagi. Berbentuk warisan, penaja, dijadikan setiausaha, bertanding pun sudah menang, saya ini ikut bertanding lah, dijadikan setiausaha juga. Oke. Sehinggalah pilihan raya, menang parti warisan, dapatlah jawatan dalam waktu itu setiausaha politik. Jadi menteri saya waktu itu, kementerian kami undang-undang dan ehwal anak negeri. Jadi menteri saya Datuk Aidil Mokhtar. Okey, Dato' Aidil. Hari ini saya berlawan dengan Datuk Aidil. Itulah Dia dinamika calon politik. warisan, saya PN lah gitu. Okey. Jadi guru lawan anak murid Murid. jumpa guru lah. Kemudian setelah 2 tahun lebih warisan bubar. Lepas bubar adalah beberapa sebab saya keluar. Keluar masuk UMNO, balik. Jadi masuk UMNO sama juga perasaan tuh. Jadi macam dah Jadi kadang pakai lah bilang Yalah, rasa bah. yalah. Tidak dipandang lah. Tidak dipandang. Akhirnya saya masuklah ke Bersatu. Okey. Jadi ada kawan bilang, Zal, minat ke Bersatu? Saya bilang sebenarnya saya memang minat Bersatu. Kenapa minat? Minatnya aku bilang sebab perjuangan tuh macam sama dalam hati saya ni. Lagipun waktu tu kita nampak Bersatu ni, ialah isu-isu pun dah banyak lah kan. Lagipun Abah waktu tu membantu waktu zaman COVID kan. Kita pun macam kalau dapat jumpa Abah macam dia pun orang daripada UMNO kan. Jadi kita pun kagum lah. Kagum dengan cara perjuangan Abah, parti ni. Jadi sudah begitu ada juga persaingan sebelum dilantik jadi permulaan tu penaja lah, ketua bahagian di Papar ni. Tapi alhamdulillah ada beberapa orang kawan ni kena buat kajian, kena selidik siapa si Faizal. Akhirnya Datuk Ronald Kiandi bersetuju lantik si Faizal ni lah. Jumpa apa semua, akhirnya jadi penaja lah waktu tu. Mungkin dalam 3 tahun yang lalu lah kali ya. Jadi terima kasih juga Datuk Ronald Kiandi. Sebab kalau tidak Datuk Ronald Kiandi, sure nama tu, mungkin saya bukan dalam Bersatu lah kan. Jadi akhirnya bertanding. Bertanding masih menang juga. Menang, alih-alih jawatan kuasa penaja tu pun menang. Sehingga hari inilah begitu. Dan hari ini alhamdulillah dapat pula calon. Jadi calon. Syukur alhamdulillah. Sebenarnya panjang perjalanan politik tu daripada UMNO kepada keadilan, baru ke warisan dan ke UMNO semula. Sekarang masuk Bersatu. Adakah mungkin inilah soalan kedua saya, sebenarnya saya mau tahu, adakah pemilihan parti itu adakah disebabkan pernah menjadi ahli UMNO, jadi di dalam Bersatu tu ialah familiar face, orang-orang yang biasa kita pun jumpa semasa di UMNO, ataupun memang ada satu kelainan lagi yang menjadikan kekuatan kepada saudara Faizal untuk Bersatu ialah pilihan yang tepat, bertanding di bawah tiket Bersatu ialah pilihan yang wajar, atau bagaimana? Apa yang saya nampak lah kan, saya ni kira bukan juga pengalaman, tapi sudah balik-balik lah. Bilang orang Sabah balik-balik sudah tukar parti. Pengalaman tu banyak tu. Ya. Jadi kadang-kadang yang pengundi-pengundi ni pun ada juga yang mencaci kita. Ini bilang dia, ini semua dia ikut ini. Tapi alhamdulillah, apa yang berlaku tu, ini jadi pengajaran, pengalaman. Oh, di Parti Keadilan macam mana? Di UMNO macam mana? Di Warisan macam mana? Dan akhirnya hari ini di Bersatu. Sebenarnya parti-parti ni kalau ikut perlembagaan tu rata-rata sama saja. Ada perbezaan sedikit lah dari perlembagaan. Yang berbezanya ni orang-orang yang di dalam. Begitu. Jadi saya rasa dalam Bersatu ni sebenarnya itulah yang saya terpikat tu, perjuangan tu Bersatu tu, Abah sebagai idola lah waktu tu kan.
Kemudian bergabung lagi dengan parti PAS. Bukan kita risis, tapi iyalah, dah kan saya ikut DAP kan, begitu. Lagipun saya ingat ada satu orang kawan, sebenarnya bagi nasihat, Zal, kalau kita berpolitik nih, pandangan saya lah, benar. Ingat agama, bangsa, tanah air. Jadi saya bilang, iyalah. Jadi sampai hari ini saya ingat apa yang dia cakap tuh, artinya kalau saya buat politik pun ada landasan dia lah begitu. Tidak jauh tersasar lah. Memang ada tersasar kita nih kan. Kita bukan malaikat kan. Jadi kadang-kadang tersasar. Tapi kita ada landasan yang perlu kita ikut. Ada agama kita lah. Ya. Baiklah, bertanding atas tiket bersatu di N29 Pantai Manis. Mungkin ramai yang ingin tahulah. Mungkin ada apa-apa masalah yang mungkin orang tak tahu pun apa yang ada di Pantai Manis. Mungkin semasa menjadi calon ni lah. Inilah satu-satunya platform yang mana calon boleh memberikan pelbagai janji, pelbagai manifesto. Mungkin ada apa-apa yang mungkin ingin dilakukan di Pantai Manis itu sendiri. Saudara Faizal. Ini mungkin panjang sikit lah kan. Pantai Manis ni daripada zaman dulu memang terkenal Pantai Manis ni. Dia tidak terkenal dengan Papar, tapi nama tu Pantai Manis. Jadi Pantai Manis ni, pantai dia pun daripada dulu memang terkenal, cantik. Cuma ada pembangunan-pembangunan yang disarankan oleh yang ataupun yang pemimpin-pemimpin lalu, tapi mungkin belum terlaksana. Tapi perancangan dorang ada, begitu. Tapi saya, satu lagi di Pantai Manis, Papar. Daripada dulu kira pengeluar pelajar-pelajar yang hebat-hebat, kira pengeluar orang-orang berpendidikan, kira macam pusat pendidikan Papar ni. Pusat kebudayaan. Macam contoh pertandingan nasyid tu kan, 3 tahun berturut-turut menang. Jadi kalau DO pun ramai orang Papar, pegawai-pegawai yang berjawatan tinggi pun ramai orang Papar. Jadi persaingan di Papar ni terlalu hebat gitu. Tapi kalaulah insya-Allah diizinkan adalah rezeki jadi yang berhikmat lah. Jadi saya pun ada juga cita-cita saya gitu. Tapi yang saya nampak sekarang ni, kalau dulu Papar ni pengeluar padi, nelayan semua kan. Jadi saya kalau berlandaskan sumber pendapatan orang-orang dulu tu, kalau dulu di kampung Buang Sayang tu, di Kuala, perahu dia dari ujung ke ujung, penuh perahu. Tapi hari ini kita nampak kalau di Buang Sayang, 2, 3, sepatutnya makin maju. Tapi hari ini semakin tiada sudah. Ataupun mungkin anak-anak dorang sudah kerja di kerajaan, ataupun sudah ada pendidikan, mungkin tidak lagi sudah mau kerja nelayan lah kan. Begitu juga padi. Padi dulu Papar ni termasuk dalam kira jelapang padi lah. Jadi mungkin anak-anak dorang sudah maju, sudah ada berpendidikan, ada kerjaya. Jadi jelapang padi itu semakin mengecil. Bukan tiada, ada. Ada lagi tapi tidak banyak. Tidak banyak. Jadi kalau saya mau Papar ni dijadikan sebagai pusat pelancongan. Salah satu pusat pelancongan Papar. Jadi kalau daripada pusat pelancongan tu, dia otomatik apabila orang ramai datang sana, glamour lah kira Papar, otomatik orang-orang berniaga di sana pun semakin maju. Lepas tu, kalau pelancongan semakin pesat, wujudlah peluang-peluang lagi perniagaan, pekerjaan kan. Sebab mungkin kalau saya orang baru, perkara mustahil saya terus boleh wujudkan peluang pekerjaan di sana. Tapi dengan adanya pusat pelancongan ni, secara otomatik benda tu tercipta secara sendiri. Pelancong datang, ekonomi dia hidup. Duit masuk di sana. Wujud peluang pekerjaan, wujud lagi peluang perniagaan. Jadi itu salah satu lah. Kedua, kalau boleh yang nelayan ni tidaklah seharusnya kita ni nelayan tradisi siapa kan?
mungkin kita boleh upgrade ke perahu besar. Bilang orang Brunei perahu besar banyak. Ataupun kapal yang moden lah. Kita juga mungkin kalau saya punya perancangan selain daripada orang ke laut, tapi mungkin kita boleh minta nih sekarang nih banyak penternakan ikan dalam kolam, ikan dalam macam-macam sekarang kan. Dalam apa nih yang skala kecil pun boleh menghasilkan pendapatan yang besar. Jadi kenapa ini kita tidak perkenalkan kepada nelayan-nelayan yang ada di Papar, Pak? Jadi begitu juga padi nih. Baru-baru nih, sewaktu saya melakukan haji, dalam hotel tuh ramai orang Semenanjung, orang Sabah. Jadi ada satu haji nih, dia cerita, kami bilang dia, saya lupa negeri dari mana nih, tanam padi sudah menggunakan sistem bag poliplastik, kurang lebih begitu. Boleh menanam padi begitu. Saya bilang, bagus nih, saya bilang. Ya, bilang dia haji, orang Sabah pun ramai sudah buat lawatan di tempat kami dan hasilnya pun memberangsangkan. Mungkin itu pun salah satulah yang kita akan bawa dalam manifesto saya sendiri lah. Artinya pelancongan ini untuk nelayan, pertanian. Gitu. Dan satu lagi tadi saya sudah katakan, Papar nih pengeluar orang-orang yang bijak pandai. Betul. Dan kalau dari segi pendidikan pun dulu ramai orang yang belajar di Papar. Jadi salah satu juga cita-cita saya yang keempat tuh menjadikan Papar ini sebagai hub pendidikan lah. Mungkin kita akan deal mana-mana college kan. Jadi kalau pendidikan ini pun sama juga. Apabila ada orang belajar di sana, ada college di sana, university kan, orang akan datang, akan keluar duit di sana, akan berbelanja, sewa hotel, sewa rumah sewa begitu. Jadi akan menghidupkan suasana itulah. Gitu. Itu kira 4 lah yang besar. Ada lagi yang lainnya tapi macam lupa sudah tahu. Ada lagi yang akan datang. Ada lagi masanya. Ya, jadi gitu. Tadi sudah disebutkan pelbagai mungkin apa yang akan ditawarkan di Pantai Manis. Mungkin Saudara Faizal boleh kongsi jugalah mungkin berhadapan dengan masalah mungkin skeptikal orang-orang di negeri Sabah ni tentang Bersatu Perikatan Nasional. Bagaimana Saudara Faizal melihat? Adakah penerimaan positif ataupun masih ada yang belum mengenali atau sekarang ni bagaimana Bersatu sendiri menggunakan sekarang media sosial mungkin di TikTok dan sebagainya, mungkin boleh kongsikan. Iya, kalau dari segi begitu macam umpamanya sekarang ni di Sabah ni orang lebih guna slogan Sabah po Sabahan. Betul. Jadi parti-parti seperti UMNO, Perikatan Nasional kalau ikut betul macam ada masalah. Tapi sebenarnya tiada juga masalah. UMNO pun daripada Semenanjung juga kan. Jadi sama juga macam Perikatan Nasional nih. Jadi dari segi penerimaan tu sebenarnya okey juga. Bukan masalah besar lah. Cuma kadang-kadang macam saya, calon baru, terpaksa kerja lebih kuat lah untuk memperkenalkan diri saya dan parti yang saya bawa lah begitu. Dan kita juga mungkin adalah kengkangan yang lain seperti mungkin dari segi faktor ekonomi. Betul. Begitu. Kita ni parti bukan parti kerajaan. Betul. Kan? Macam contoh sekarang kalau kita jalan dari KK ke Papar, kalau kita nampak bendera di monopoli JRS, UMNO kan, warisan. Orang pernah saja. Tapi sebenarnya Perikatan Nasional pun pernah jadi kerajaan di Sabah nih. Itu orang Sabah jangan lupa lah. Dan Perikatan Nasional ni permulaan sekali Tan Sri Muhyiddin laksanakan di Sabah. Dan kita menghasilkan ramai YB daripada Perikatan Nasional. Tapi akhirnya ialah seperti orang tahu berlaku perubahan kan. Orang beralih kepada JRS kah? Kurang lebih begitu. Jadi akhirnya Perikatan Nasional Bersatu ni tinggal nama lah dan tinggal DRK Datuk Ronald Kiandi. Tapi alhamdulillah Datuk Ronald Kiandi dapat hidupkan balik. Antaranya kami lah, saya lah juga termasuk di dalam tu. Dan kalau dari segi soalan tu tadi, saya rasa
tiada juga masalah lah. Orang Sabah memang kenal juga dengan Parti Perikatan. Yang masalah ada saya lah untuk memperkenalkan Boleh lagi. sebab orang baru kan. Ya, betul, betul. Iyalah. Dalam tempoh beberapa hari ini, tempoh berkempen, bagaimana penerimaan di lapangan terhadap kita punya kehadiran? Iya, okey. Kalau di lapangan tu saya guna teknik ataupun cara saya lebih guna house to house. Jadi dia di sana ni kalau kita house to house, kita datang rumah contoh si A sampai si F lah. Nanti yang si Z si apa ni kan akan WhatsApp. Belum sampai. Dia bilangnya kalau bahasa orang Pantai Manis sampai juga hati ya kan. Rumahku dah diagak Belanda kan, sedangkan rumah dia walaupun bendera biru, putih ini ada dua lah kan. Tapi dorang pun WhatsApp sampai juga hati Belanda. Kenapa rumah kami dah dilawat? Aku bilang sabar, sampai itu juga nanti. Sebab iyalah kan kita dari rumah ke rumah nih kan. Rumah pun kalau pengundi di Pantai Manis pun mau dekat 3.000 juga. Lepas tu jumlah keseluruhan kalau Kuala lagi ramai lah. Dekat 6.000. Binuni 4.000. Jadi perlu tenaga yang banyak lah. Macam di Pantai Manis sendiri, berapa banyak pengundi? Kurang lebih dalam 21.000 lah. 21.000 Ya, kurang lebih yang begitu. sudah berdaftar lah. Daftar. Cuma saya kurang pasti bilang dia sampai bulan 8 nggak Belanda. Oh, itu. Tapi saya dah pastilah berapa. itulah. Ya. Memang dia punya majoriti masyarakat di situ Brunei lah. Brunei lah. Brunei, Bajau, ada KDM sedikit lah. Okey. Jadi chances untuk menang tu sebab ialah banyak Melayu, banyak ni lah bumi Banyak. putera kan Brunei. Betul. Jadi adakah itu salah satu macam orang bilang bonus lah untuk lebih senang untuk Betul. ni. Kalau dulu ya saya pun orang Brunei juga. Betul. Tapi kadang-kadang aku nampak ini Brunei kan bilang dia. Jadi kalau bukan Brunei apa Bajau? Macam waktu naik haji dulu kan. Ini haji original Malaysia. Original saya bilang kan. Jadi kadang-kadang bilang orang ini Pakistan kan ya bilang dia. Ya, ada mix lah ni kan. Tapi saya orang Brunei lah kan. Brunei Sabah lah kan. Jadi saya rasa itu salah satu bonus lah. Orang Brunei, orang tempatan, lahir di sana. Jadi artinya kita tidak perlu terlalu banyak masa untuk memperkenalkan diri lah. Begitu. Orang serba sedikit orang sudah kenal lah. Begitu. Jadi mungkin ada banyak lagi kerja-kerja yang mau dilakukan. Ini hari ke-5 berkempen kan? Betul. Misalnya kalau diberi peluang lah contohnya. Waktu selepas pembuangan undi diumumkan menang, ini kita punya cerita yang inilah kan. Mungkin ada apa-apa yang mungkin pertama sekali yang mungkin Saudara Faizal dalam kepala, okey, aku mau buat ini di Pantai Manis. Mungkin ada sesuatu. Soalan ni mencabar mencabar soalan ni. Sebab aku belum terfikir dia mau menang mana. Mana tahu rezeki kan. Tapi mana tahu rezeki kan. Mana tahu. Ya, jadi yang permulaan sekali yang kita mau buat bagi saya lah kan, dalam beberapa bulan tu kita susun atur dari segi pentakbiran dulu lah. Sebab kalau pentakbiran dah tersusun, macam mana kita mau buat kerja kan? Jadi apabila sudah pentakbiran teratur, tersusun, insya-Allah senang kita, mudah begitu. Jadi ketua kampungnya, JKK-nya, Mahkamah Anak Negeri, di pejabat apa tu dipanggil UPPM. Begitu. Kalau itu semua sudah selesai, insya-Allah senang, mudah sudah kita waktu itu. Bagaimana dengan pengundi-pengundi anak muda belia di Pantai Manis ataupun pengundi-pengundi yang pertama kali? Bagaimana cara Saudara Faizal untuk menarik mereka? Iya, kita faham juga anak-anak muda ni bukan senang juga kita mau tarik dorang kan. Betul. Kalau macam orang-orang lama ni kita buat program ceramah, orang-orang ni boleh datang. Tapi kalau anak-anak muda ni kita buat ceramah, dorang dah mau datang ni kan. Kecuali salah satu dia aktiviti-aktiviti sukan, aktiviti-aktiviti macam pertandingan main bola kah, main dart kah,
Aktiviti sukan lah yang melibatkan yang keminatan dorang lah. Gitu. Baru kita dapat tarik pengundi-pengundi muda. Gitu. Kalau setakat untuk kita berceramah, kita bagi brosur, saya rasa ini bilangnya macam dorong boring lah kan. Boring. Mungkin di media sosial kah ada Media sosial kita ada buat juga dalam sekarang ini top TikTok kan. Ya, betul. Kita ada buat TikTok untuk memperkenalkan diri kita lah begitu. Ada TikTok sendiri lah. Ada sendiri. Lepas itu kita ada bersatu papar. Kita sudah laksanakan lah Facebook. Gitu lah. Sebenarnya banyak lagi kita mau bincangkan, ada isu-isu semasa, tapi ini baru minggu-minggu terakhir. Jangan dulu kasih panas-panas kan. Kita ini santai-santai dulu. Santai-santai dulu, kita perkenalkan dulu calon. Jadi mungkin Saudara Faizal ada kata-kata terakhir sebelum kita mengakhiri podcast ini, mungkin ada pesanan ataupun harapan menjelang PRN Sabah yang akan berlangsung hujung bulan ini. Silakan. Saya harapan setiap jadi calon ni mesti mau ada dalam hati itu mau menang kan. Cuma ialah kita ni di Pantai Manis ada 7 penjuru. Betul. 7 penjuru semua pun kira orang-orang hebat. Betul. Datuk Pangeran Saifuddin, Datuk Encik Rizwan, Datuk Aidi, saya dan ada beberapa orang lagi. Tapi macam mana pun kita bilang orang Sabah ndak akun kalah lah. Kita tetap sebab kita ni sudah dalam gelanggang. Mau tidak mau kita harus terus melangkah, terus habiskan sampai 12 round bilang orang. Apapun berlaku, apapun terjadi, perancangan kita insya-Allah kita terus juga lawan dan kita harap setiap kali kita bertanding nih kita mengharapkan kemenangan lah. Jadi sama saya pun begitu. Saya mengharapkan kemenangan dan saya harap orang-orang Pantai Manis boleh bagi peluang kepada saya. Undi saya, undi parti Perikatan Nasional ni. Mungkin kalau anda kenal saya, ingatlah Abah kan. Abah legend juga. Dikenali seluruh Malaysia begitu. Jadi perjuangan parti Perikatan Nasional ni mungkin insya-Allah selepas election yang akan datang parlimen, mana tahu insya-Allah Perikatan Nasional akan ke Putrajaya. Jadi orang-orang Pantai Manis saya harap bagi peluang. Bagi peluang kepada saya dan Parti Perikatan Nasional untuk sama satu lagi sebelum saya tutup tu. Saya ada satu cita-cita lah. Kalau saya dibagi kemenangan ni, saya ingin bukan saya selaku ini YB akan bangga diri, tidak. Saya mau memimpin bersama-sama orang-orang Papar, orang-orang Pantai Manis. Seperti apa yang saya cakap tadi, orang-orang Pantai Manis ni ramai hebat-hebat orang-orang Papar ni. Jadi saya perlu kepada semua tu. Artinya memimpin bersama-sama kira orang-orang Pantai Manis lah. Jadi saya harap bagi peluang lah pada saya. Itu sajalah. Jadi Saudara Faizal mungkin boleh kongsi sikit lagi mengenai mungkin jadual gerak kerja kempen yang akan berlangsung. Di mana orang boleh tahu, mungkin ada Facebook ke apakah? Iya. Diorang rujuk. Sekarang ni kita buat ada TikTok. TikTok tu nama dia Bersatu Papar. Saya ada Facebook juga. Facebook atas nama saya sendiri, Faizal Julaili. Lepas itu di sana kita akan maklumkan apa aktiviti-aktiviti kita. Terutamanya pada hari Sabtu ni lagi lah. Boleh iklan ke terus? Boleh terus. Boleh iklan. Saya ada dihubungi oleh Haji Necklace. Kami ada perbincangan, dia akan bawa Datuk Mukris untuk turun ke Papar lah pada hari Sabtu ni, dan kita sudah ada susun beberapa jadual lah untuk tidak juga aktiviti yang besar, tapi ada ceramah-ceramah berkelompok, datang ke kampung-kampung, sudah disusun atur lah. Jadi harap-harap kalau orang-orang Pantai Manis
nampak iklan-iklan ni nanti harap dibagi sokongan lah. Kalau boleh hadir sekali, saya ucapkan terima kasih lah kan. Gitu. Untuk memeriahkan lagi program yang kami sedia atur lah. Jadi ramai-ramailah untuk hadir. Ramai-ramailah yang hadir. Berkenaan nanti boleh jumpa sendiri dengan calon N29 Pantai Manis, boleh tengok sendiri bagaimana wajah dia yang handsome, ada iras-iras macam Pakistan juga kan. Sebenarnya Brunei. Sebenarnya saya rasa macam pernah nampak di mana, rupanya pernah jumpa di persidangan bersatu baru-baru ni. Ya, betul. Mesyuarat Agung tu kan. Akhirnya ada jodoh pula jumpa lagi di KK. Jumpa lagi di sini. Alhamdulillah. Baik. Jadi sebenarnya itu saja yang kita akan kongsikan pada hari ini. Mungkin ada lagi perkongsian-perkongsian selepas ini kita akan panggil lagi. Sudi datang lagi kah? InsyaAllah. Kecil tapak tangan nyiru.